Korang yang nak pakai A180 ni, mari sini Aunty kirakan berapa bajet bulanan dan tahunan. First, kita kira dulu berapa perbelanjaan tahunan untuk A180 ni. Perbelanjaan tahunan macam insurans, road tax, servis dan wear and tear. A180 ni harga dia RM148,000 je. Road tax A180 ni cuma RM70 je. Insurans pula RM5,900 je. Harga untuk servis pula minor RM570 dan major RM1,560 je. Dalam setahun awak akan buat maksimum 2 kali minor dan sekali major servis. Jadi total servis dalam setahun RM2,700 je. Wear and tear pula awak standby lah dalam RM1,000. Jadi total perbelanjaan tahunan awak lebih kurang RM9,670 je. Sekarang kita kira pula perbelanjaan bulanan macam installment dan minyak kereta. Bulanan untuk A180 ni RM1,850 je. Jadi kalau setahun RM22,200. Minyak full tank untuk A180 ni RM86 je. Jadi kalau awak isi 4 kali dalam sebulan jadi RM344 je. Dan setahun jadi RM4,128 je. Tapi itu awak kena terima kasih lah dengan minyak madani. Jadi perbelanjaan awak untuk minyak dan installment RM2,190 je untuk sebulan. Jadi dalam setahun untuk jumlah perbelanjaan bulanan awak RM26,330 je. Jadi sekarang kita campur perbelanjaan bulanan dan perbelanjaan tahunan awak. Untuk setahun awak kena ada bajet dalam RM36,000. Jadi sebulan bajet yang awak kena ada RM3,000 je. Jadi ni Aunty dah tolong kira untuk A180 ni. Bila awak nak datang ke Prime Wheel Subang Jaya?